Hai, Assalamualaikum. So hari ni saya nak kongsikan basic macam mana cara nak buat demi glass. So biasanya kalau zaman-zaman modern demi glass senang je. Dia pakai brown sauce powder, satu sudu makan, satu cawan air, kacau sampai larut, lepas tu masak. Tapi ini original demi glass. Original demi glass ni maksimum dia the best 24 hours lah, sehari semalam lah kalau kerja fine dining restaurant. Tapi manakala minimum 8 jam. Alright? So, kita buat 5 mother sauce. Apa dia? Brown sauce, walote, right? Oil and vinegar, right? Tomato, and lagi satu bernaise sauce or hollandaise. So 5 mother sauce. Hari ni saya nak buat basic brown sauce. Alright? So saya dah roast oven ni. Kita pakai roast oven, dah roast tulang ni. Right? Tulang dah dipanggang. So kita just ambil tulang ni. Right? Fokus dekat dia Jadi kita letak mirepoix. Kita letak mirepoix, leek, onion, celery, leek, kita letak mirepoix. Kita letak sedikit tomato paste. Sedikit tomato paste, dan kita just kacau macam ni. Right? Dia kacau. Okey. Kalau kita nak buat juice. So juice dia tak pakai flour. Right? Manakala demi glass dia pakai flour. Jadi kita masukkan flour. Dan kita masukkan sikit lagi tomato paste ni. Dan just kacau je. Right? Then kita continue roast dalam oven balik. Alright? So, the thickening agent come from flour. Tetapi untuk demi glass. So, manakala brown sauce, juice, dia tak pakai flour. Dia punya reduction dia daripada 20 liter, dia akan jadi 5 liter. Sebab itu bila you makan dekat fine dining restaurant, right? Dia punya harga dia mahal. Tapi kalau teknik sekarang ni nak dapat staff susah. So kita pakai apa tadi? 1 tablespoon brown sauce powder, 1 cawan air, dilarutkan. So kita just roast balik. Okay? Kita just roast balik lebih kurang dalam setengah jam, dah cantik. Baru kita transfer dalam ni. Alright. Transfer dalam ni. Alright. Kalau lagi sedap kita pakai brown stock lah, beef stock. Tak pun kita boleh pakai air lah. Zaman-zaman saya dekat fine dining restaurant dulu, saya buat sekarang, besok pagi baru angkat dalam big boiler. Jumpa selepas ini.